2 minit. 2 minit. Kau pakai filter kecil muka apa? Tak ada. Aku tak pernah pakai filter, tak pernah hijab datang. Dah okey belum? Asal? Tak ada suara? Dah okey ke? Okey dah. Baru ada suara. Ya, tadi dia bluetooth dekat tu. Kat kereta ni. Kat kereta. Kau tahu cerita pasal ni? Sekejap. Yang hikers tu. Yang mati tu. Oh, sial. Tak, Dia masalah tinggalkan dia memori tinggal tu. pun. Pasal apa? Sakit kaki je. Sakit kaki tu dah kalau kena tinggal tu. Ya, kau cakap sweeper memang batak je. Tak zaman sekarang nak hiking kau nak hiking. Tutup bluetooth sudah. Tutup bluetooth. Dah tutup. Dotted. Terima kasih Dotted. Uish. Kau tengok. Dotted pun masuk live aku. Kau nampak? Ya, sebab kau dah pakai one set sama macam Pukiok. Gila one set. Korang tak tengok stokin dengan ni boxer tau. Sama colour. Full set aku pakai. Dotted, warna Biru. stokin, kasut, boxer. Semua colour biru. Package. Lepas tu berkicap berpeluh. Bakicap aku itu. Aduh. Kau kat halap dia tu review Review masa tu. Kau kat halap aku dekat ni. Step betul. Sumpah lah yok. Ni yok ke apa ni? Yok tu. Yok ke? Cuak lah. Inspirasi you. Tengok Yok pakai dekat houseboat kan, one set biru kan. Okey lah. Aku nak pergi review dia, aku nak kena pakai semua one set. Wush. Okey Yok. Ni Yok. Hai, kalau macam gitu yok aku boleh beli 4 lagi yok. Kalau macam gini 5 aku boleh beli yok. Hai, terima kasih ya yok. Yok keluarkan Jadi, boxer Yok. Yok. Yok tolong lah keluarkan boxer. Keluarkan boxer je tinggal yok. Ni Mal nak tunjuk something ni guys. Kalau tak kau. Mal nak tunjuk something. Something yang buat korang lagi suka, lagi seronok dan kau akan fans dekat Mal Kodok. Nah, dia. Ada tu. Ada. Boxer belah satu. Apa ni? Boxer belah satu. Boxer belah satu. Okey, macam tu boleh beli lah. Warna biru tak? Mal nak tunjuk something ni kat Mal, korang. Udi beli mana? Tu ada dekat tu. Detik. Kau beli kat dia. Mal nak tunjuk something. Mana Mal cakap kalau tunjuk dia confirm ramai lagi fans Mal. Tapi kena PM Mal personal. Tak ada DM personal pun aku tak bagi benda tu. Ratu komen. Aduh, Ratu komen pula dah. Kan apa betul lah dia. Ya, nampak. Dia main jet ski. Nak main panas apa dah. Main jet ski. Dekat pipi boleh nampak ah. Ui, Mal, kau putih daripada aku lah. aku dah memang dah putih sekarang. Oh, ya ke? Ya. Wah, dapat review. Semua yang main muka. Lepas tu aku dapat air tu. Air apa? Air ketung. Bukan air ketung. Air ketumbai. Bukan. Air Brazil. Bukan. Gila. Tu air kids tu. Aku minum lah sekarang. Air bateri. Aku minum. Nanti nampak dah jadi putih dah. Jadi gua besok air Ahad nanti nak pergi buat muka pula. Betul ni efek lebih Efek sampai ni ke tangan. Ini bukan. Ini orang panggil apa? Albino. Itu cacat kekalan. Ai kau? Nak ambil angin je pula. Dari. Panas asal petang-petang panas. Tu kat sini panas. Kau tengok lagi. Sana dah gelap. Kejap lagi. Semalam pagi ribut dulu semalam. Semalam hujan kan semalam ribut. Kau tidur semalam. Aku ngantuk lah. Slipper pink ada ya. Tu slipper dia pakai. Okey. Said. Said tu nama bapak aku. Gampang. Dia pakai nama dia dekat dia pakai ni slipper bapak Mal. Said bukan Said. Doktor, terima kasih yo. Yo, terima kasih.
Okay, kalau kau nak dapatkan baju, kau boleh pergi beli kat Dotted tu. Yang kau tanya aku banyak yang tanya aku dekat tu, tapi aku tak boleh jawab satu-satu DM. Dekat ni. Yang baju kau tanya aku full set tu kan, kau beli kat Dotted tu. Kau beli DM dia ke, ada showcase ke apa, tak tahu. Ratu nak out. Showcase? Dia buat konsert? Dia pakai showcase, tahu aku. Kot lah pakai showcase. Dia buat konsert itu kan kat Osmo kan. Showcase? Dia panggil Alip. Panggil Alip kan, Yuk kan. Tinggal Alip ni. Alip Singapura tu. Tak tahu aku betul lewat masa tu. Aku tengok aja, oi. Ini mesti mal inspirasi daripada Yuk ni. One set biru. Tak, masa aku masuk, aku dapat Yok lah. Tapi Yok kata, Yok dengan siapa ni? Yok ada cakap kat aku Mal. Cakap Dia cari model. Aku lepas dia DM aku cakap kau dah start pakai one set doktor, dia nak ajak kau. Tak dia kena cakap, dengan muka. Ya, tak sebab dia cakap tapi rule requirement ni kena blur muka. Kena blur muka, tak boleh lah. Macam gitu tak tahu lah siapa dia. Yelah, tapi sebab dia nak kau jadi model tu. Tapi one set baju dengan seluar benda tapi kalau macam part kau tak payah tutup muka. Itu atas dia bos lah. Bos nak macam mana dia tak bos. Sampai aku tutup muka. Itu requirement. Dia nak apa? Aku tak boleh buat apa. Okey lah, kalau kau betul-betul kita start satu model lah. Kau jadi model baju aku lah. Model baju kau? Okey, boleh lah, kita cuba. Cuba lah. Tapi kau kena gaya ikut apa yang aku suruh lah, gaya kau. Boleh lah. Posing. Kalau boleh aku nak scene-scene yang macam hari tu masa kau kat Sobo. Yang peluk-peluk oh. Kau. Itu aku fikir 2-3 kali nak buat tau. Sebab dah sampai sana je tau. Kalau tak sampai sana kalau macam gitu aku sanggup benda tu macam tu. Tapi kau kena standby lah seorang untuk aku bawa aku boleh. Juga atas requirement macam tu. Kalau kau okey, sebab dia cakap aku start dengan kau pakai baju biru tu. Start pakai baju biru one set tu. Dia ingat mati-mati ingat kau barisan nasional tau. Dia pun dia tengok betul-betul rupa baju Dotted dia kat situ. And then dia dah fikir masa-masa dia nak bagi kau tu. Bagi tak okey? Aku okey je, janji aku dapat benda tu. Okey tu kau lihat. Cek lagi, tanya dia. Kuat sidai, babik dia kuat sidai. Mal, cuba simpan rambut. Weh, tak boleh. Aku tak boleh simpan rambut. Kau tak muka kau sesuai buat tu. Apa nama tu kau? Aduh. Mulut. Deadlock tu deadlock. Yang ke apa? Ya, Panjang. Weh, tak nak aku tapi rambut. Sesuai dengan kau buat deadlock. Macam cerita lava. Matilah. Aku tengah fikir cerita pun nama tunjuk ada babi dia cakap lava lah. Lava dia kak. Tak nak aku buat rambut pelik-pelik. Buat braid kan? Braid. Tu, delok. Aku nak buat aku nak buat kat Langkawi tu. Tapi tak ada macam, tak tahu orang. Dia kalau pendek macam pendek macam kau boleh. Dia extend. Dia apa ni hair extend. Dia tambah rambut. Oh, tambah rambut. Extension rambut. Malkurina. Mal bila konten dia dah post lah semalam. Siapa dah. Konten tu dah macam IG story. Tak, aku buat konten apa sebenarnya? Aku tengok konten kau lah. Tak, aku tak ada idea aku buat dulu. Sementara nak tunggu monetize. Aduh. Itu buat post IG story atau vlog kat TikTok lah. Kalau macam tu gaya. Aku tengok 9 minit pun dia post je. Bagi ada je orang panggil. Konten baru ada. Kau ada kau post dia kan? Malam ni dia pukul 8. Malam ni kan dia pun post pukul 8. Kau post kau apa? Aku mana ada post ni. Aku besok. Hujan ni jatuh. Aku tunggu pin je. Pin sampai okey dah. Kau follow diorang keluar makan lah? Diorang keluar mana? Makan. Tengok dekat-dekat. Siapa dengan kandil semua? Tak ada. Ada lagi rambut. Potong rambut. Potong Dia rambut pun macam kau nak tau. pergi mall lah. Dia macam kau lah. Dia macam kau. Asal? Sebulan 3 kali potong rambut. Oh ya. Tapi sekurang-kurangnya rambut dia nampaklah Rambut dia panjang nampak lagi. panjang. Dia biar lu panjang. Kenapa? rambut. Kau kan gerak potong rambut. Tapi rambut kau nampak lah macam bagi panjang dulu baru potong. Aku tak ada. Aku tak kira lah panjang tak panjang lah aku potong. Adik Mal kodok. Adik aku kepala terkorak dia. Salam dari Sarawak, salam. Bila last kat AI team? Ganda bila last kat AI team? Kau bila last? 7 tahun.
Hujung tahun je lah. Yang kau jadi model aku dulu lah. Tapi kau kena dress lagi ni. Boleh nanti lah. Aku akan dresskan Kita kau. make up dia lah. Make up takkan Bukanlah make up. Bukan make up, dress. kau. Oh, dress Make over. Makeover, okey. Jadi macam aku cakap kalau dah berat sangat gambar tu aku blur. Kalau dah berat Tak, kita try je. Kita try Kita tengok try. jualan aku. Bukan jualan lah, maksud dia. Aku punya apa orang main muka depan tu okey tak ramai okey. sambutan ke tak? Boleh. Tapi aku rasa boleh ramai sambutan. InsyaAllah. Bukan ramai sambutan tu memang ramai. Habis? Tapi masalahnya orang cakap itu maksudnya gambar tu estetik tak estetik. Itu je. Okey, kalau kau bagi aku contoh dia. Okey, contoh kau suruh aku buat macam gini. Aku akan buat benda tu. Okey, Biar nampak kita try pose estetik. macam ni, pose macam ni ke? Ya ke? Pose ini. Tu kau ada kamera, muka kau. Kaki sebelah macam tu lah. Macam ni lah. Okey. Badan tak payah bongkok, badan kena. Habis tu kau. Okey. Oh, tak payah sengit lah. Ya, baik. Okey, buat gaya kau sendiri. Tak, badan relax, Kepala Kau kena faham kan dia punya. Dia kan kena ada jolan. Dah ada Ni kau tak tahu jolan ni. Tak tahu lah makcik mana kau nampak kalau kau pusing kat sana. Rotak kau bukan bodoh. Kau Aku kan tengok hari. apa? Banyak lagi kena betul ni. Tak apa, aku ada seluar lebih boleh tolong pakai kan nanti. Kain apa baju ni. Tak dia pakai baju kurung. Ni bukan cerita baju perempuan, ni gambar. Bukan, so, Dia aku betul. tengok betul. Susah betul model. Aku pun tak pandai. Habis ni yang kau boleh jadi model yang Itu, yang pegang-pegang tau. pegang-pegang. Ada yang satu kat SVG. SVG bang. Yang jalan Itu tau. runway. Itu runway. Runway jalan. Habis Okey. baik. Runway. Runway. Dia start lah. Atau aku jalan Atau aku jalan. Okey, aku nak. Okey, runway. Bukan ini. Ini bukan. Cacat weh. Serius punya lah. Tengok serius. ni. 2, 2, 3. Dia cakap lah aku. Ya, habis. Okey, Gaya tu tak boleh. Tak, yang ni berapa 3 orang. Kau tahu kandang kat depan tu berapa ramai? 1000 orang. Itu pun dia cover. Itu pun senyum-senyum tau. Orang duk gelak-gelak tau. Dia kena muka ganas. Muka ganas tak boleh senyum. Kau muka serius. Muka kau serius tapi kau nampak natural. Faham tak? Babi dah. Ini Tangan tak perlu. Tangan relax. Tangan relax. Tangan kena relax. Tangan kau relax. Relax tangan. Payah betul banyak konsep model. Aduh, 2, 3. jangan dah renjut. Kenjut lah. Dia macam tu. Tak, dia mana renjut? Ada denjut. Tadi. Ada. Pada dia pun juk lah tadi. Mana renjut. Dia cat. Kau tahu cat jalan kucing tak? Dalam kucing. Janganlah kau berangkat. Bukan nak berangkat. Susah tu. Dia sebab aku keras. Nanti aku jadi model dulu. Aku tak gambar dulu. Guna baju aku. Kau jalan macam biasa. Cuba kau jalan macam biasa. Dalam macam biasa. Kau jalan macam biasa. Wah, dalam biasa kau. Dah macam penagih. Okey. Aku akan testing kau untuk model baju aku. Aku akan release hujung bulan ni. Aku akan jadi kau model aku lah. Tapi macam aku cakap lah. Kalau tak okey gambar tu, aku tak sebelah lah. Bagi peluang lah. Atau Jadi model. aku kan- Biar orang luar-luar yang branded kat luar tu nampak aku punya muka ke depan. Okey, boleh. Biar tak payah bela. Biar benda tu macam aku ada gaya. Exotic. Kalau kau dah cakap macam tu, aku nak. Okey. Ini kalau bela lah, orang tak tahu. Siapa dia model ni kan? Ya, tapi aku cubalah. Aku cuba praktikkan macam mana. Ni biar ada keluar baju yang khas untuk kau. Apa baju Power Rangers dia pakai? Model tu tak apa lah. Aku gerida, aku tidur rumah tu. Dia buat model Power Rangers. Okey tu. Kenapa? Kita tak ada biru lagi. Biru apa? Biru. Oh, pink ada biru. Nak suruh aku beli biru lah. Kau tak dah. Kalau kau nak beli pun, aku beli warna kuning ni kat kau. Kalau kau Betul-betul meriah. ya, kuning. Jangan lupa malam ni saya ada post konten pukul 8 malam kawan. Jumpa di YT saya. Kau anda pakai slipper pin, slipper daripada side. Nak beli kau boleh pergi dekat side. Saya sekarang mostly semua baju one set ni daripada local brand ke. Ini local brand. Jenama apa dah ni? Jenama apa dah? DC. DC Dog ni local brand. Sibuk lah sikit. Ya. Orang banyak job. Bro.
Siapa ni? Oh, Ray. Bodoh, Ray. Ada. Tak bodoh kau tu. Hello. Ha. Aku dekat depan rumah. Nak main skuter mari depan rumah. Dia beli ke tu? Ha. Dah beli. Ha. Aku dapat lah rumah. NF sabar tak apa kat Depan. sini. Depan ni. Antara barisan yang ni, barisan yang ni. Apa dia? Rumah. Antara dua barisan. Ataupun barisan ujung. Aku tak ingat. Tapi dia kata belah ujung. Ujung sini ya? Tak tahu ujung ni ke ujung sana. Syamik pelakon, Syamik tak masak tu. Nak tahu. Asal cat kuku ke dia? Ha? Cek kuku. Mana cek kuku? Kuku hilang. Cek kuku kejadah je. Takkan kali hitam. Tahu darah beku. Itu dah gak beku kaki dia. Saya minat saya kalau pakai kasut olah pakai kasut ketat-ketat. Kak Bella cari tu. Kak Bella nak invite. Kau ya je Kak Bella nak invite. So dia invite. Kak Bella cari. Mek kau minta ada gear je sial. Kau minta ada spot lah apa, Mek minta ada gear je. Tahu? Dah suruh dia invite. Aku dapat ah. Budak ni selalu tipu-tipu. Dah boleh dah. Aku dah buka. Tak, kalau selalu budak ni tipu-tipu. Tiba-tiba kakak tak nak invite pun. Itu yang aku takut tu. Sebab kita pun risau benda tu kan. Kita risau kacau orang ke apa. Ya. Mana ada tipu, betul lah. Kalau betul, betul lah kau. Aku tak nak, aku takut. Aku kalau Kak Bella memang aku risau lah. Buat dodoi man. Kau tunggu apa? Mana tunggu apa? Tengah tunggu sokok. Tak lighter aku mana Ed? Kau hebat Rambut dah mas pun nak turun-turun orang. Walau Bella tak boleh invite. Kak pun tak boleh invite. Mana ada? Hai. Tu kakak Imat. Kakak Imat. Gigi aku. Boleh je lah. Mal, akak tengah letak beg kuning, Mal. Boleh ke letak beg kuning sambil live macam ni? Boleh. Tapi akak kena warning lah. Tadi je kena warning. Tadi je. Sebab kat saya dia keluar. Warning apa? Tak tahu kan dia. Tak, tadi yang tu ada warning kat saya. Dia suruh disconnect akak sebab keluar warning. Nak akak cek akak kena warning tu. Tak ada. Akak ada buat masalah. Tadi je mula-mula je. Akak kena warning tu. Akak ada buat masalah ke kat Langkawi. Tu ada warning tu. Nak aku buka cerita ke siapa yang buat masalah dekat Langkawi? Okey kak. Nak aku buat cerita ke siapa yang buat masalah dekat Langkawi? Kelaya. Aku tak tahu kau. Aku dah mesej. Okeylah kak, sambunglah kak negara. Mal, akak percaya Mal tak buat masalah? Saya memang tak ada buat masalah. Dan yang lain banyak masalah. Memenuhi memang tahu kepada dah. aku. Nasib baik ada aku. Nasib baik aku Kanda tak ada masalah, Kalau aku tak ada ni, aku tak dapat jadi seorang yang penyelamat orang lain. Pergi Langkawi, sakit jadi akromi buat apa? Mal, siapa yang kena warning? TikTok akak ke TikTok Mal? Kakak. Kita akak. Dia tak kata orang tak keluar pun. Dia kadang-kadang memang tak keluar. Tapi kita orang dia keluar. Dia suruh disconnect akak sebab ada apa benda nama dia? Restriction. Tapi tak ada apa pun. Ke dekat kau? Ke dekat korang yang keluar? Kat saya dia keluar sebab yang sana kena. Dia tak akan keluar kalau macam saya kena, sana keluar. Dia sendiri tak ada keluar. Tapi boleh Tapi boleh je kot live. Tak ada keluar. Mana ada? Ada yang tak keluar. Tak ada. Mal, akak tengah bagi harga murah ni, Mal. Okey geng, siapa-siapa yang nak dapatkan Ayla Beauty masuk Cuba cakap akak bagi harga berapa? berapa?
Ayla Whitening. Ayla Whitening. Berapa? Itu kau jual untuk akak paling murah berapa? RM49. Okey, lagi murah. Lagi murah berapa kak? RM29.90. Itu harga modal, tak lepas. RM40. Ya, betul. 40. Benda aku teka. Aku main teka-teka je. RM40. Nampak? Korang ni dah nak hujan dah tu. Kenapa korang duduk luar? Nanti kalau demam nanti siapa nak jaga? Nanti kanda saya jaga kak. Saya dah biasa dah jaga dia. Lepas tu kau siapa yang jaga? Saya tak payah siapa jaga pun tak apa. Sebab dia ada mak lagi. Ada mak, ada ayah boleh jaga lagi. Itu saya tak ada nak cakap apa kak. Gurau dah wet. Kau memang gurau dark web Saya dengan dia memang gurau macam tu kan sebab dia kalau dia ayah dah tak ada, jadi saya faham je lah kalau cara gurauan dia. Mal, tadi kan akak live tadi buat watak slave. Lepas tu yang live kali ni kan orang cakap kan cuba buat watak mal. Aku macam aku nak buat watak mal Aku tak Watak pandai. saya tak ada orang bawa kak, dia kena ganas. Betul. Watak kau je aku tak boleh bawa. Sebab saya ganas. Kalau ganas susah. Aku boleh tiru sikit je. Okey, macam ni saya try kak buat. Ya, aku boleh tiru sikit je. Aku ingat macam ni. Aku boleh tiru yang ni tau, yang part yang masa buat konten keluar tu tau. Okay, macam ni Yang mana? Masa kau duduk 4 orang kat depan tu kan. Ya, sabar. Aku kena sabar. Okay, macam ni Yang mana? Kejap, macam ni. Kau ingat tak yang ayat kau yang cakap pasal yang kes kat bawah tu? Yang kat mana lah? Yang aku cakap kat dorang tak apalah kalau dorang nak gelak lah. Ingat tak? Oh, ingat. Okay. Okey, saya try buat. Okay, aku tiru sikit je. Tak jadi, tetap tak sama. Tak boleh. Tak boleh. Aku memang tak boleh tiru watak kau. Watak kau yang paling Dia tak susah saya. Tak apalah akak tengah meniaga. Kacau ke? Kalau kacau tak apalah. Okey, Mal. Keluar dulu, Mal. Tak apa, Mal. Okey. Bye, Mal. Okey. Siapa-siapa nak dapat, korang boleh pergi kat sebelah Pergi dekat. Bye. Bye, Mal. Okay, bye-bye. Assalamualaikum kak. Salam. Tak boleh laju lah. Ada cut off kan? Tak, aku kalau dengan Kak Bella aku segan sikit. Kalau Alif boleh lah tadi. Kalau Alif memang kena. Kalau dengan akak aku macam behave lagi lah. Bawa pergi Dino babi ni. Aku tunggu je aku dapat benda ni. Memang aku all out habis-habis perangai aku. Kau tak pernah tengok perangai aku sebetul-betul je. Mal, try pacak skuter kanda. Tak nak aku takut patah. Ini kalau dapat kat aku ni, memang aku zombie daripada ujung sampai ujung. Kau bukan berisa je? Patut nampak lain muka kau. Kau padahal dah tahu lama lah. Baru tanya. Lain. Gila lah, gempak dah kau. Tunggu gigi aku siap ke? Nak buat sikit. Gigi kau siap? Kau buat gigi. Kalau belakang. Gigi je siap. Gigi. Buat geraham sekali ya. Buat yang macam yang gigi depan ni. Buat geraham sekali man. Buat garham. Buat apa garham? Habis tu yang belian tu hilang lah. Lah aku buang lah. Cuci balik. Nanti aku nak pakai belian juga lah. Kanda ada tak konten malam ni? Ada pukul 8. Pukul 8 malam ni korang standby je. Malam Sabtu Ahad cuti, Isnin pula konten. Lepas tu Isnin pula nanti post konten. Sabtu Ahad cuti, Isnin pula konten sampai Jumaat. Okey, boleh kau Tapi saya akan buat konten gila-gila sikit hari Isnin ni. Isnin ni konten, Isnin atau Selasa ni tu lah. Konten yang rare sikit. Kita buat yang rare. Ada betul-betul tu, aku buat tu. Oh ya? Cerap boy. Wow. Benda tu. Tianggol. Siapa bagi? Cerap. Acak itu bagi aku tu. Acap. Acak.
Nanti weekend bosan tu. Nanti weekend bosan, hari Sabtu kau boleh layan YT aku je. Hari weekend bosan sebab apa? Pergi food fest. Ya, Mal ada food fest nanti. Bila? Diorang tak tahu kau ada food fest. Oh, 29. Datang lah Mal. Nanti food fest nanti kau boleh datang. Wonder Fest 29 bulan sampai 29 2 hari bulan. Oh, aku tak ada 1 hari bulan tu. Kau 1 hari bulan tak ada? Aku mana ada. Kau masuk tak yang tu? Tak. Aku mana tahu. Kau punya booth kat mana? Aku pun dekat. Dia letakkan aku. Ya. Kat mana? Oh ya. Yeah. Aku boleh cakap, jangan bagi tahu. Sebab dia lah. Letak ke depan. Tak boleh bagi tahu. Nanti korang datang je dekat Aeon Bukit Tinggi. Yang Bukit Tinggi tau. Aeon Bukit Tinggi mana? Kelang. Aku buka laksa, nanti korang datang bersebelahan. Jeng, Siapa kita tak tahu lah. Jeng. Datang dulu. Korang datang dulu. Nanti korang akan tengok. Nak tengok drone. Nak tengok drone, tengoklah. Ah, 29 sampai 2 bulan. Macam mana nak bertiu rokok ah? Bukan ada chewing gum tu. Chewing gum apa? Dah, dia orang ada cakap aku chewing gum tapi aku tak tahu chewing gum apa. Tak, kau pergi dekat ni, kau pergi dekat farmasi. Minta saya nak berhenti rokok, dia ada bagi ada chewing gum tu nikotin ke apa nama dia? Sebab aku perasan lah, aku makin lama makin kuat tu isap rokok. Lepas bakar semalam aku main game. Lepas bakar kan. Gila aku juga. Tak boleh tu. Nak tahan. Dia kalau macam sebatang, betul rehat jap. Lepas tu sebatang okey lagi. Ini tak ada. Main game lah habis batang. Lepas tu sebatang. Beli nikotin patch. Bahayakan kesihatan mah. Alah, kalau aku dah tak ada pun kau bukan kisah pun. Tadi kau kata nak ambil busal dia. Apa? Sekejap aku tak boleh beli je. Salah apa lah hujan ni. Kalau aku beli ni. On dulu. Dekat tu. On dulu. Tolak tu. Jalan dulu. Tolak pun. Air tu boleh ke? Jalan. Tolak pun tekan. Aduh. Man, kau kena restrict man. Tak boleh pun. Man, kau Kita jauh mana jalan? dari depan. Dari belakang. Saya tak boleh beli. Man kena restrict. Man, kau kena restrict man. Kau kena restrict. Kenapa? Restrict tak tu? Buat apa? Asap dia. Kena warning lah. Okay, yang mana tak follow aku dulu. Aku relax balik. Alright. Aku relax balik, sekejap. Tak apa kalau sementara kau tunggu aku relax, kau pergi layan konten aku dulu. Kau tulis je kat YT Mal Kodok. Korang pergi layan lagi. Dekat YT aku post konten semalam, tapi lupa nak promote, lupa nak bagi tahu. Lepas tu nanti aku akan post konten baru. Besok malam post konten baru. Itu konten aku surprisekan dia. Nanti korang tengok je lah. Okay, kau follow aku sekejap. Aku relax balik. Kalau yang mana nak datang YT aku, gila yang YT dulu. Sementara tunggu monetize ni. Sekejap aku relax balik Kalau lagi lah layan TikTok aku ke, layan YT aku dulu ke, sementara aku relax. Follow aku weh. Aku nak relax balik ni. Tak follow aku siap kau. Aku tak boleh relax nanti kalau kau tak follow aku. Nanti kau tak tahu aku relax, aku live.